Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali dalam Rajangan. Aku rasa aku nak ajak Harry pergi buat satu transformasi lah dalam fashion dia. Kau memang tak cuci tudung dari awal-awal masuk sampai sekarang? Usyik. Oh, nya. Jarang tau aku boleh pujuk perempuan. Gila, satu balang kau beli kan? Oh ya, sedap. Kau kenapa kalau aku bercakap dengan kau yang kau gini lah? Mulut aku busuk Kau hai lagi perempuan di sana. Okey, jom transform kau pakai baju macam ni. Rupanya ada lelaki idaman dia ni yang kaya saja. Tak berapa nak. Kau macam nak pergi meeting tu lah. Itu lah. Aku kecil. Saiz kau yang ni, Zan. Lepas tu kau nak jual aku lah. Ha? Wih, style tu. Aku dah rasa macam Aiman Junaidi. Tangisku lempar. Ada span sikit? Okey. Baju ni ada lubang-lubang. Aku takut kau kena gigit nyamuk. Nah, yalah, manjalah dengan Harry kan, mestilah aku mau manja. Aku bisikkan. Dah. Okey. Keluar. Alright, so total Apa? Siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima, menyapamu tak berani dekatimu, apalagi mata, pundak, lutut, kaki, gemetarku berdiri. Kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada ini dada, alamat inilah jatuh cinta. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali dalam Rajangan. Aku nak cerita sikit. Aku sebenarnya tak berapa nak puas hati dengan Harry tau. Sebab entahlah, aku tak minat lah tengok pakaian dia. Aku ni sikit punya style tau. Kau tengok style aku. Tengok, nampak? Ada labubu, ada apa, sekal panda, apa segala jadah macam kena azab nampak ni. Aku ada barang, aku ada style. Tapi aku tengok Harry kan, dia macam aduh kurang ah. Orang-orang Johor panggil dia nampak tak empuk tau. Style dia tak empuk. Jadi hari ni, aku rasa aku nak ajak Harry pergi buat satu transformasi lah dalam fashion dia. Kadang-kadang nampak dia pakai baju macam nak pergi main bola. Kadang nampak macam nak pergi orang kahwin. Kemeja, seluar. Seorang influencer lah. Sebagai public figure, kita kena ada satu identiti kita, which is kita kena ada satu fashion yang melambangkan diri kita. Sekali tengok je dah tahu, ini Harry Azrul, ni AI team. Ini aku tengok dia kan, sekali tengok, ini siapa macam kenal. Benda tu yang tak nak tu. Jadi sekarang ni kita pergi pick up Harry sebab aku provider. Dengan aku punya Myvi, setakat dia punya Pinky Suzy tu, tak boleh nak lawan lah member aku punya Myvi. Ini kawan punya kereta ni. Kawan punya kereta. Kereta aku yang kenari tu masuk hospital. Absorber patah. Jangan cakap aku tak ada apa-apa. Ada kenari. Dah jom. Marilah kita pergi pick up Harry dekat rumah dia. Disebabkan aku kan gentle girl. Aku pula gentle macam mana kan. Takkanlah aku nak suruh dia datang sendiri, kesian dia. Mesti Harry jarang-jarang rasa dia handsome kan. Tak apa, hari ni aku bagi dia rasa handsome. Jom. Asyik aku je rasa aku lawa. Tak adil. Kita rasa sama-sama. Okey? Jom. Masuk. Kau nak tinggal situ ke? Kau duduk situ lah. Nak pergi rumah Harry, ramai-ramai. Kau ingat dia buat open house? Aku gerak dulu. Korang duduklah sini. Nanti tengok je lah. Bye-bye. Okay guys, gerak lu. Bye-bye. Harry, sini jap. Kenapa kau bawa aku pergi sini? Kau pusing kejap. Ni lah ni. Ini aku cakap dekat intro tu. Aku cakap aku tak gemar dia punya outfit. Kau tak ada identiti punya outfit tau.
Outfit kau semua main langgar je. Oi, okey lah style lah ni. Ini baju pun orang belikan lah. Baju memang tak ada masalah. Kau Baju teka ni lawa. siapa belikan baju ni? Kalau tengok biasa orang bagi-bagi baju ni Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Kepala otak kau. Bantuan. Kau ingat apa? Aku bekas mangsa kebakaran ke? Kena bagi-bagi baju. Mana aku tahu. Ini Asla belikan aku. Oh. Ah. Yelah, Aslah je lah. Yelah, Aslah je lah. Damn, merajuk lah. Okey, Aslah memang tak ada masalah. Taste Aslah tu ada engkau. Kau tengok seluar kau. Ini seluar-seluar nak pergi kerja orang kahwin. Kerja kahwin, orang kahwin. Inilah ni seluarnya. Kita ni nak pergi, orang kata buat aktiviti. Tak sesuai seluar ni. Kenapa? Kasut makers dah okey dah on Zah. Kau tahu, aku ni nak transform kau menjadi orang yang ada fashion. So bila kau pergi mana, orang tengok kau dari belakang orang dah tahu Heri Azrul lah. Tengok je tahu Heri. Tengok dah tahu Heri. Kau tahu aku tengok kau sebelum ni sebab kau tak ada fashion kan. Aku macam ini siapa Elris ke? Macam Alif Irfan. Tapi macam bukan kau tak ada identiti kau. So hari ni aku nak bawa kau join aku punya kelab streetwear terulung Malaysia. Damn. Kau tengok aku. Kau memang dari awal masuk pun kau dah memang style. Aku rugged. Nampak ada bandana. Baju Miss Claire walaupun butang dia punya print dah macam bagai sikit. Tak apa, betul style. Ini nasib baik baju aku labur. Kalau singkat ada chain. Damn. Kau style memang style tudung ni. Kau memang tak cuci tudung dari awal-awal masuk sampai sekarang. Kau bercakap cuba jangan guna orang kata guna organ dalaman. Cuba guna otak sekali. Kenapa? Kau bercakap seolah-olah guna reciprocatory system je. Kau tak guna otak. Hey, come on. Aku kalau bercakap guna diafragma, trakea, organ dalam badan kita. 1, little 2, little 3, little Indian. Lirik ikut 2, little 3, little handsome boy. Lamb. Tapi goyang kepala dari couple boy. Kalau rasa nak nyanyi jangan ajak aku buat konten. Kau buat tau kan? Kau kata nyanyi. Tak, bukan. Tudung aku ni sebenarnya ada cerita tau. Ada cerita tudung dia guys. Okay. Ini eksklusif lah. Aku cerita kat sini lah dengan korang lah Tudung ni sebenarnya memegang satu sejarah. Dulu masa aku kecil, aku pakai tudung. Aku selalu pakai tudung sekolah. Yelah hari-hari sekolah kan 5 hari seminggu tu aku sekolah. Lepas tu dia tengah fikir guys. Kejap. Dia tengah fikir. sabar, sejarah ni betul-betul. Mana reka-reka. Oh, yang cerita serius? Okay. Masa tu aku dah jadi 3. Sebelum aku dah jadi 3 tu, aku pernah merasa dah jadi 2. Hai. Boleh jom. boleh jom. Peminat biasalah. Sekejap tadi dah nak sampai dah tadi tu punchline sekejap. Kita ulang balik lepas ni. Jadi sebelum kau darjah 3 tu kau darjah 2? Sebelum aku darjah 3 darjah 2. Lagi 2 tahun sebelum tu aku rasa dah lah kita pergi transform je lah. Aku dah tak ada idea lah. Aku rasa Una dia tak apa-apa ni dalam kari yang dia masak tadi. Kenapa? Aku macam tak kelakar hari ni. Macam korang kelakar. Una dah buat kau Aku rasa Una tak puas hati dengan aku ni. Sebab shift nada dah semakin naik dah. Ini ke orang kata plan kanda tu yang macam nak naik-naikkan orang tu? Sebenarnya dia dah letak something dekat kari tadi kau makan. Tak adalah. Aku sebenarnya kelakar je. Tapi aku nak kurangkan. Kenapa? Sebab aku tak nak orang ingat kita ni main-main. Tak masuk So ni kejap lagi kita pergi cari kau punya baju dengan seluar. Guna duit aku tak apa, aku bayar. Sebab provider kan, kau pun tahu aku macam mana kan. Aku akan provide sesungguh-sungguhnya lah. Kau nak apa bagi tahu je. Nanti ni konten transform aku ni. Transform kau. Okey. Aku tengok dekat komen ramai yang macam nak transform Hazan. Tak dapat. Minta maaf cakap. Minta maaf banyak. Sorry guys. Tak dapat. Kak Dah tak nak sponsor kita orang. Ya. Tadi dah buat baik dah dengan Kak Dah. Dah buat TikTok, dah apa, dah salam cium tangan. Macam tak dapat. Okay guys, so tanpa melengahkan masa, kita pergi cari kedai terlebih dahulu. Transform apa? Transform apa? Streetwear. Aku ini pun kau suai ke pakai ni? Ini bukan streetwear. Alah, aku belanja, kau takut apa? Kan duit aku yang keluar kejap lagi. Ni aku lupa nak bagi tahu. Kepada Abang Alif Irfan, saya nak bagi tahu malam dengan cerita ada buat award nanti kan. Saya nak pakai tuxedo boleh? Boleh je. Saya tak boleh belah pakai dress. Saya macam tak aca lah kalau pakai dress. Aku rasa aku akan tempah dekat sini tuxedo. Apa ni? Glade to glow. Kau ni main taram je. Ni 100 plus ni nampak tu. Ada 3 gelong tu. Dia ada beza tau antara lawak dengan bodoh. Ushi. Ushi.
Kau ingat comel lah tu. Kau ingat aku blushing lah. Kau ingat aku macam Harry pujuk. Tak ada. Lambat lagi. Okay. Boleh jual mahal kau. Jarang tau aku boleh pujuk perempuan. Geng. Yuk. Memang kita nak pergi beli baju kan? Tapi sebelum pergi beli baju, kita kena ada tenaga. Selain Coco Crunch dan yang lain, kita boleh makan ni juga. Apa benda ni? Kuih raya? Kau rasa okey tak kalau kita beli kunyah-kunyah? Alah, kudap-kudap. Lepas tu nanti lepas shoot konten pergi makan lagi. Tak, mesti kau ingat aku gurau kan? Mesti kau ingat punchline kan? Tak, memang aku nak beli betul. Wih Zan, kita punya video ni bukan 8 jam. Oh, kau nak yang free je? Terima kasih, Pandai Kak. kau pancing akak tu. Sedap lah weh. Apa? Sekejap lah. This is Harzan guys. Kau punya fashion tu semua duniawi je. Harzan. Gila, satu balang kau beli Zan. Oh ya, sedap. Aku nak makan sambil berdiri tak elok. Kau makan kat rumah lah dengan Najlah. Aku suruh makan Najlah, kau ada lah. Kau tak ada. Ya, aku tahu. Tapi masalahnya kita punya konten ni transform aku kepada streetwear. Alah, berkira lah Bukan kau. nak transform kau kepada Kepada apa? Teruskan lah. Tak ada. Terus. Salah Cabar. Aku cabar, aku teruskan. Salah cakap nanti kena kecam aku. Tak, kita macam gini tau. Moment siap. Moment. Benda ni moment. Engkau tak pernah jumpa aku. Aku memang famous. Aku faham benda tu. Tak semua orang dapat pengalaman keluar beli keropok dengan aku. Kau kena hargai benda tu. Aku nak bagi kau rasa macam mana keluar dengan orang famous. Kau kenapa kalau aku bercakap dengan kau yang kau gini lah? Mulut aku busuk Cakap lah mulut aku busuk ke? Tak, aku memang jenis yang suka tahan nafas sambil berjalan. Kau ni apa? Kau maritim orang-orang maritim yang macam berendam apa, tahan nafas semua. Aku memang kalau pergi mana-mana aku training. Gila lah. Sekarang ni mana kedai yang kita nak ni pergi ni? Hai. Kau ni jangan duk ngurat-ngurat dah, boleh tak? Harry jealous ke? Semua perempuan kau nak urat kat Harry sini. jealous ke? Gila Harry jealous siut. Kau jealous? Aku ngorak perempuan pun jealous. Mana ada? Mana ada? Mana lah Cotton On? Ke kau tak payah ada fashion? Biar je. Aku dah mula malas lah. Kau senang buat kerja kau ha? Aku dah mula lenguh kaki. Lagi Kita nak pergi fikir kedai kau punya terdekat. fashion lagi. Kita pergi kedai terdekat. Oh, kena terdekat. Ah, Kau nak tahu tak kalau birthday aku kan, kau beli kalau aku satu kasut Timberland. aku tak nak tahu. Biadabnya respon kau. Tak, aku tak nak tahu sebab kau punya request ni yang ribu-ribu punya barang lah, betul tak? Surat hati aku lah nak belikan kau apa pun. Kalau kau punya birthday. Aku bagi tahu kasut Timberland. Barang aku suka. Timberland, kereta apa entah kau request. Shelby GTR. Shelby GTR. Aku akan selalu ingatkan kau tahu benda-benda macam itu. Aku Suka hati aku lah nak belikan kau apa. Kau paling-paling pun hadiah birthday untuk kau Winston merah. Hai. Kamu ni Winston merah tak elok muka. Kau hai lagi perempuan di sana. Habis kau nak aku buat apa? Lalu-lalu dush, tumbuk macam gitu. Kita ni sedang buat konten, kau kena fokus kerja. Oh. Ambil tak tengok. Sibuk hai orang. Nah, aku dah marah, aku dah marah. Okay, jom transform kau pakai baju macam ni. Ini kalau aku duduk Bali sesuai lah pakai macam gini. Duduk Malaysia pakai macam gini. Nama dia belanja. Ini bahagian perempuan, sesuai untuk kau. Tapi sekarang ni kita bukan nak transformasikan kau. Sebab kita memang tak nak ikut cakap fans. Kita memang tak nak. Kita memang tak nak. Berani cakap macam gitu. Inilah nama dia kelainan. Orang fikir aku akan transform kau kepada yang ayu-ayu apa semua. Tak. Kau yang transform aku. Ni lah. Aku transform kau jadi ranger hutan tak? Ranger hutan. Tak payah. Begitu ke lelaki idaman kau? Kalau kaya, why not? Rupanya lelaki idaman dia ni yang kaya saja. Itu je sebenarnya. Streetwear apa semua tu mana ada. Cakap panjang-panjang tu jaga hati je. Okey, Apa-apa pun, streetwear Kita pergi tengok, kita pergi cari pakaian dulu. Okey, jom. Harry, tolong pegangkan ya. Terima kasih. Nasib baik kau comel. Tak kena, ni bukan streetwear ni. Engkau jenis macam Lokman tak suka tengok apa bagi-bagi bulu ketiak. Kau suka tak? Kalau suka aku belikan. Tak. Okey. Aku tak suka sebab aku kurus kan. Mana ada, kau sesuai. bukan kurus. Habis tu? Kau jodoh aku. Ajay. Kita sekarang kan dekat BO kan. Beras Olive. Harry cakap, cuba tanya orang kat sini mana nak cari Cotton On. Aku tak sangka Harry ni. Aku tak sangka kau jenis pemberani tau.
Ha? Apa yang kau buat tadi tu semua adalah recall enemy dekat lobby. Kau tahu? Recall enemy dekat lobby sendiri. Faham tak? Ini kan Breath Outlet. Rival dia tu, Cotton On yang kau tanya tu. Oh ya ke? Kau dah masuk dalam ni tanya pasal enemy dia buat apa. Jadi apa kita boleh buat? Ui, lawanya. Suka hati aku lah nak tanya apa benda pun. Ui, lawa duk. Kalau baju tempat lain, seluar tempat lain tak boleh. Lawa Ni, ni streetwear lah ni. kita tengok dulu Cotton On. Kita tengok dulu. So ni Kita tengok dulu. lawa. Jangan terus beli. Ni pun lawa duk. Okey. Kita dah berada di tempat yang sepatutnya Harry berada sentiasa. Kau sepatutnya muka-muka kau kena ada kat sini. Kenapa? Dekat bahagian-bahagian baju streetwear macam ni. Oh, kena. Ini tak. Ini yang orang trend sekarang ni, bagi-bagi. Ya, kau tengok seluar aku. Tengok seluar aku kan lebih kurang tu. Ya ke? Seluar aku tak berapa Seluar nak. kau macam nak pergi meeting tu. Itu lah. Ni seluar nak pergi meeting. Pakai dengan kasut makers pula tu. Tak ngam eh? Tak ngam. Kasut makers ni sesuai mana? Hiking. Tak, itu lagi tak ngam. Itu kasut hiking. Ini kasut, ini yang streetwear kan? Dia memang streetwear. Dia tak padan dengan seluar. Jom kita cari yang kena dengan seluar kau. Sebab kan kasut kau hari ni warna hijau-hijau gitu kan. So kita ambil outfit yang it's either this one. Ini style. Ini This style. one. Ini lawa. Ini style. Kau nak tahu tak? Aku masuk-masuk tadi aku dah mula menyesal lah. Kenapa? Aku dah mula rancang lah plan diet aku macam mana. Sebab tak ada saiz aku kat sini. Kau ni Zan, kau jangan kecewa macam gitu. Aku kecil. Saiz kau yang ni Zan. Ini aku... Nasib baik kau transform aku. Kalau aku transform kau, memang aku suruh kau pakai ni. Benda-benda macam gini kalau pakai dekat rumah seseorang boleh lah. Kalau keluar pakai macam gini dengan tahap bertudungnya kena laknat aku. Kau cakap nak kasih 1 juta view aku. Lepas tu kau nak jual aku lah. Gurau guys. Gurau je lah kau ni. Gurau. Cepat terasa. Macam lah apa? Tak ada lah. Ni aku rasa kan ni lawa kau nak try dulu tak? Kita try. Kau Boleh? try pakai banyak-banyak. Boleh. Nice. Kau Try pakai banyak-banyak guys. Kau berapa XL? Pinggang aku 29. Tu 3XL tu. Sekejap Apa pula 3XL ni ada nombor lah. 26, Oh, ya ke? 29, Pinggang kau berapa? 29. Uish, double pinggang aku siut. Pinggang aku 50. Diri sebelah aku jap. Diri sebelah aku. Sumpah lah. Diri sebelah aku. So. Sumpah lah. Ya, aku kalau pakai seluar aku suka besar. Kalau ikutkan aku punya 46 dah muat. 46 gitu lah. Tapi 46 memang nak pergi dandutnya seluar kalau aku pakai. So kiranya kalau aku dengan Mahan boleh muat dalam seluar kau lah. nak try. Mahan 26, 27. Halus je. Best mesti banyak pilihan kau seluar nak beli. Tak adalah. Seluar aku ni semua tenun sendiri. Tenun sendiri ya. Kepala otak kau. Kecak aku nak buat seluar. Tak boleh. Dah pergi ambil saiz kau. Jap, sabar. Yang mana satu? Yang ni. Guys, saya kasih tengok kamu Aku nak jadi pekerja sini. Abang saiz berapa bang? 29. 29 bang Okey, jap 29, 26. Bang, 28 boleh bang? 28 boleh? Kalau tak ada 29, 28 boleh. Sebab yang ni super baggy bang So kita... Tapi saya nak tengok dulu. Okey, abang dia punya ni. Bapak style doh. Malas je aku nak cakap. Ni bang. Ini 28 bang. 28. Lama. Sampai telinga je. Ini 26. Tak muat. Ni 28 bang. Ni muat. Wih, style doh. Aku dah rasa macam Aiman Junaidi. Pergi try yang dulu. Seluar je, baju. Seluar lah dulu. Aku nak tengok dulu seluar macam mana. Aku nak analyse kau punya raut wajah dan badan. Ini barulah orang bilang fashion designer. Sebenarnya aku tak ada idea. Tapi try dulu lah. Try dulu. Okay, so kita sudah berada di fitting room. Yes. Benda ni sampai macam sini je video kita. Belum habis. Belum. Aku masukkan benda ni dalam beg aku, boleh? Boleh. Weh kau ni. So kita try baju Kau try baju lu. Seluar lah. Seluar. Aku rasa pergi. Kena. Boleh pergi jauh daripada aku ni. Taklah boleh. Kau nak transform aku ke nak menyusahkan aku ni? Boleh pergi ke pelaminan bersama dengan aku satu hari nanti. Ya. Ni aku nak ajak kau satu harian lah. Ku coba melempar manggis. Tanggis ku lempar, mangga ku dapat. Dah. Sekejap. Sikit lagi. Kau jangan mandi tau. Tak. Ni bukan Tak tanda. semua je. Tak payah mandi, tak payah apa. Dah ready? Dah. 3, 2, 1. Macam ni lah. Tengok.
Sabar. Aku nak tengok better view. Tu dia. Belakang sikit. Baru lawa macam gini. Dah. Kau jangan ajak. Aku pergi sekali kan. Lawa. Okey. Cuba kau keluarkan baju kau. Baru nampak portion badan kau tu. Okey. Tak nampak kurus kan? Tapi style lah Zon. Aku suka lah. Terlupa kan perempuan. Tapi okey lah. Nice lah. Okey, jom kita cari baju. Bijak. Pandai lah dipilih. Okey. Wallet aku letak sini. Telefon aku letak sini. Jadi senang bawa ni kalau jemaah ada power bank kan? Power bank simpan sini. Sini semua. Tak pernah terfikir sebelum ni. Aku jenis barang simpan dalam beg. Itulah kalau kau nampak beg aku besar ni. Kau dengar aku kontra lah. Kau tengok aku. Nampak aku bawa beg? Tak ada lah. Aku pocket person. Maknanya kita saling melengkapi. Harry ni. Kau ni. Harry, apa kau ni? Zan. Jangan macam tu, Zan. Aku nak buat tak boleh pun. Tak sampai. Okay, kita cari baju, guys. Tadi kau punya seluar warna apa? Warna seluar ni biru ni sesuai ni. Ada span sikit. Okey. Kau ni sepatutnya aku yang buat macam tu tau dekat kau. Tak boleh. Kena kecau kalau kau buat. Tak boleh. Comel lah Arzan ni. Geram. Streetwear biasa t-shirt je kan? Kau suka color V Tak juga. Tak kisah ha? Tak kisah. Yang penting aku kalau pakai baju, ada baju aku pakai. Yang penting kalau saya jenis yang pakai je apa yang ada. Kira kau orangnya asbol lah. Kau asbol. Apa tu? Asal boleh. Aku ingatkan bapak siapa tadi? Ni nak try ni. Tapi baju ni ada lubang-lubang. Aku takut kau kena gigit nyamuk. Tak, ngam lah macam gini. Nyamuk pun terperangkap. Tak boleh masuk. Kau tengok lubang dia halus-halus. Ngam-ngam muncung nyamuk tu. Bang, saya rasa bang, ini baju memang sesuai dengan abang. Wih, macam ni. Macam yang Adudu punya kawan. Bang, saya rasa bang, ini baju memang sesuai dengan abang. Adudu punya kawan. Bang. Kau teka aku macam siapa? Baiklah, Encik Bos. Encik Bos, tolonglah saya, Encik Bos. Uncle Mutu, Ubibin. Aku tahu, gurau je. Prok. Yeah! Encik Bos, tolonglah saya. Bang, sabar bang. Abang try dulu baju ni bang. Lepas tu, kalau abang suka, abang bagi tahu saya bang. Nah, pakai. Dia pakai. Kau ni lebih pada nak gelak je. Aku Satu nak je. Mestilah pelbagai baru surprise. Yelah, duit aku kan. Tak apa lah, duit aku. Pilih. Ambil je mana-mana. Ui, ni macam lawa Osaka Ambil je. Saiz kau main ambil je saiz. Kau tak muat ke? Kalau streetwear kan dia ni. Okey bang, abang pakai saiz apa biasa? M to L. M to L. So kita cari untuk abang yang baggy punya 6XL, okey? Tak, itu besar sangat. Saiz aku. Kau cakap besar sangat tu macam hina aku je. Bergurau. Okey lah. Kau ni bergurau sikit pun tak boleh. Manja kali kau ni. Ini momen tau. Ini momen. Yalah, manja lah. Dengan Harry kan, mestilah aku mau manja. Kejap apa lagi. Malu tak? Aduh. Benda tu jangan. Kedai orang. Berani kau tendang kaki Arzan. Kedai orang. Ini yang jatuhkan kau tadi. Elok-elok sikit. Aku tak apa, aku pula yang jaga kau hari ni. Kau berani kau Kejap Ni banyak design hipster. Saiz. Kau ni alah, tak payah saiz tu. Kita tengok yang ni. Ni. Ni lo. Tengok jap warna dia. Masuk je. Yang ni pun masuk juga. Kau suka warna apa? Aku suka warna merah. Merah. Okey, merah merun memang aku suka. Kau suka warna merah dengan merun? So maksudnya baju nikah kita putih, baju sanding kita merah. Sebab aku nak kau streetwear kan. Tapi merah macam tak sesuai kan dengan ni. Kalau ni? Ini nampak rock ni sikit. Ni apa? Berdoa. Dia orang berdoa Bukan. Ini sebenarnya kau nampak Tupac. Kau tengok Dia kan buat gini kan. Maksudnya dia cakap, Harry, tolonglah, saya suka betul dekat awak. Tolonglah, terimalah saya. Dia kat Comilnya. Ya Allah. Tupac.
Blushing gila aku. Kita macam mana? Ni muat tak? Ke besar? Okay, nice. Besar kan? Itulah makanya kena test. Kena fitting dulu. Baik kau try yang ni. Kau try yang ni satu dengan aku nak kau lagi ni kan. Lagi rugged. Lagi rugged, nugget dan segalanya lah. Ni okey tak warna ni? Warna-warna macam ni. Okay, nice. Jom aku ajar kau cara lipat baju sambil berdiri. Ui. Macam ni. Lepas tu boh kat kaki. Macam ni. Lepas tu terbalikkan. Pegang hati-hati. Ini. Sudah siap. Okay, kau pegang ni. Aku tunjuk dekat kau. Itu yang kau tunjuk tu lama, 50 minit. Tengok hasil dia. Kemas. Aku ajar kau cara lipat baju yang sebenar. Kau macam dia macam orang meniaga yang bawa meja makan ke meja makan tu kan? Macam banyak sekali barang bawa. Okay, kau ni buat aku jatuh cinta, kau tahu tak? Ni, okay. cara lipat yang sebenar. Okey. Mula-mula cubit tengah, ambil belah ketiak kanan, belah ketiak kiri siap. Mana lipatannya? Ni. Tak nampak pun. Tak sampai 2 saat. Memang tak sampai 2 saat. Rupa mana rupa? Memang macam ginilah lipatan sebenar. Ni aku nak jadi perempuan yang sebenar-benarnya ni. Bab-bab macam gini aku tak suka ni. Kau lipat baju ikut format betul sikit boleh? Yalah. Tak, aku bukan apa. Aku nak kau yang tolong lipatkan baju untuk keluarga kita nanti. Keluarga aku berdikari semua. Lipat baju sendiri. Ngada-ngada. Keluarga kita. Okeylah. Okey abang. Dah tak balik. Dia tak balik. Pakailah, pergi pakai. Satu ni je. Satu je lah. Satu-satunya untuk kamu. Oh, madah nak make up line je. Kau pergi try ni dulu lah. Kau nak aku pegang tak barang? Sian kau pegang banyak-banyak. Tak apa. Aku memang jenis yang act of service. Memang jenis yang angkat-angkatkan barang. Kau act of service Oh, aku not in service. Not in service? Not in service. The number you are dialing is not in service. Dia orang cakap macam tu. Kalau kau not in service, aku not available. Maksudnya selama ni kita jalan-jalan ni kau tak available lah. Oh, ni belum habis aku cakap. Okay. Aku not available to everyone. Okay. But for you, I'm available. Comel shoot. Tak minta lah dia cakap betul bukan konten. Takut kau biru muka dia. Abang try dulu bang. Kalau abang minat abang bagi tahu saya bang. Bila aku bisikkan. Dah. Okey. Keluar. 3, 2, 1. Okey. Aku rasa okey. Kejap bagi aku tengok dari jauh. Aku tengok dari sini. Ke lengan dia. Cuba ni sikit. Betulkan sikit belakang. Oh dah. Kena baggy lagi aku rasa. Kena baggy lagi betul. Kena baggy lagi. Sebab dia nampak macam biasa. Okey, komen dia warna dia aku suka. Engkau pun aku suka. Tapi aku rasa Smooth lah tadi tu. Smooth. Kau pergi ambil yang lagi satu saiz besar. Okey. Kau pergi ambil. Terus kita pergi bayar lah. Yes. Kau bayar kan? Aku bayar. Ini bukan konten tau. Aku bayar. Kau tengok aku claim duit YouTube berapa. Kau relax je. Aku kalau ada saiz memang aku beli seluruh sini. Memang taste aku ni. Tapi tunggu baju yang saiz besar sikit. Dia bayar. Dia bos. Saya bayar. It's okay ke? Aku boleh bayar ke? Provider ke? Baik tu Azan. Mana satu kad kau tadi yang ni? Okey. Berapa kat semua kat? 8,800 ni ke? Betul. Bukan. Ini bukan. Oh, iklan Okey. Alright, so total RM478.30. Apa? RM478.30. 400? Apa yang mahal sangat? Ini apa? Kenapa? Seluar ni RM329. Oh, so RM329. Dia belanja. Okay. Mana yang nak tap tadi? Ya Allah. Ambil tengok harga. Ya Allah, duit bantuan aku habis macam gitu ya Allah. Duit STR tu. Tak apalah kak.
Mana nak tap tadi? Oh sini. Maksudnya kena ikhlas lah kan? Betul. Letak pin. Aku lupa. Kan aku pernah bagi tahu apa pin aku? Oh, pin kau pernah bagi tahu aku. Aku pernah- Okey. Aku pernah bagi tahu kau. Ya. Jiwa 400. Macam mana aku boleh tahu pin kau? Oh, kau pernah bagi tahu tadi. Aku pernah bagi tahu kau. Aku. Terima kasih. Biasanya saya tak ambil resit tau sebab saya ikhlas. Yang ni saya kurang. Kurang ikhlas. Ambil lah. Ambil aku Terima belanja. kasih Zan. Sama. Takat tu jangan masuk situ. Kamera kan? Oh ya. For the camera. For the Okey, camera. Tak apa, orang tak nampak juga. Okey, Ayo, terima kasih kak. InsyaAllah kita tak datang lagi. 400. Mahal konten ni. 400 only for this. Konten paling mahal lah setakat dia. Dah lah. Duit pun dah habis. Tak guna gelak-gelak. Silap-silap bini 400 lebih juga. Gurau kah? Okey, Siapa tak punya Cotton On ni kasih jumpa dia bos dia sama aku. Kasih bawa kau turun apa sebab apa dia limpas aku ni. Dah. Orang sabar. Ya kau sabar di mana kau? Aku sabar di KK, di Petatan aku. Aku sabar di Cyberjaya. Saya berjaya bukan. Saya berjaya di Selangor. Selangor lah. Maksudnya aku bukan orang sabar lah tu. Bukan. Jom. Aku rasa kau ni orang rumah aku. Ada kerja kosong sini. Okeylah, jom. So, mari kita saksikan. Perubahan Harry AI team. AI team. Ya. Perubahan Yang ditransformasikan oleh Hazan AI. Damn. Silakan. Tak, aku pun nak tengok juga ni. Tengok apa? Aku punya perubahan. Oh yelah, tunggulah kejap lagi Harry sampai. Dah, mana? Tak. Ini contoh kita react. Oh, okey. 1, 2, 3. Ya Allah Harry. Ini ke Harry? Ini Harry. Harry, kau jangan pergi Kedah tau. Takut orang panggil kau Harry. Daripada Harry jadi Harry. Dah jom. Pergi berubah cepat. Aku dia tak sabar nak tunggu kau berubah. Aku berubah jadi imam untuk kau masa solat nanti. Okay dah, aku dah nak muntah dah. Geram geram. Kita ada penonton dekat sini ya. Ada penonton rupanya. Aku rasa kan lama sikit kau berjaya nanti. Bukan setakat ada penonton, ada floor manager, ada kru, ada cameraman, semua ada. Yalah Zan, yalah. Baiklah ya. Bubuk kau lagi. Kencana Kamemon. Siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima, menyapamu tak berani dekatimu, apalagi alamat malah nanti kau pergi. Macam ni lah yang kita nak. Ini dia, baru ada identiti, baru nampak Harry Azro Gwen Canaka Memon. Thank you lah Zan. Handsome pula kau. Aku tak sangka kau boleh say handsome ini. Aku expect handsome biasa je. Handsome sangat lah pula. Dah jangan pakai spek. Aku lemah orang pakai spek. Jangan pakai tau. Biar je kat dahi tu. Thank you lah by the way Zan. Tak ada apalah. Duit engkau pula. Duit aku kan. Aku okey je. Tapi apa-apa pun Dia macam mana? Kau rasa macam mana? aku rasa macam Baru lahir. Aku dapat rasa something lah. Rasa apa tu? Aku dapat rasa yang kita bakal bersama suatu hari nanti. Dah, banyak sangat dah pick up dalam video ni. Banyak sangat, okey. Ian dah naik mual-mual dah dekat dia nak edit. Okay, aku rasa macam selesa lah. Selesa and then cuma walaupun seluar ni agak berat sikit. Tapi dia nampak macam jiwa ni, jiwa muda. Ya, kau kan orang kenal kau daripada segi orang kata kau ada lagu rap. Kau jenis orang kata raga-raga juga sebenarnya. Tapi tadi tu baju kau tadi kalau boleh screenshot ambil balik letak macam nak pergi main golf. Kau tahu? Tak kena dengan jiwa kau. Tak kena dengan jiwa kau. So inilah baru jiwa seorang rapper. Damn.
Yeah. Tak apa. Apa tu? Siapa tu? Tak kenal. Dia ajak lumba lari ke? Ingatkan dia transform sekali ni. Oh, tak. Lawa lah. Okey lah. Aku rate Aku rate kan. Kau bagi rate. Daripada kalau per 10 aku rate sebelum tadi 3 per 10. 3 tu pun menang dekat baju Aslah bagi je. Itu 3 tau. Jadi sekarang aku rate alhamdulillah nampak makin better. Yes. 5 per 10. Masih 5. Masih 5. Relax tu. Kaki aku ni kalau menendang sakit dah. Boleh sampai aku nak agak. Tak payah. Melampau ni. Gila, bergegar siap. Okey lah. 8 per 10. Yeay. Nak tahu apa baju yang 10 per 10? Apa? Baju pernikahan kita. Dah banyak. Itu tadi nak payah ambil lah. Kau ingat senang ke aku nak buat macam ni? Tak, macam banyak sangat dah pikat lain tadi apa semua. Kan macam bosan kan? Aku takut aku bosan dengan kau. Tak. Abang Ali pun bagi 21 hari. Dengan Eri bagi seminggu dah. Aku dah lah cepat bosan orangnya. Aku cepat lose spark. Alah, tak gerak pun. Alah, ya tu. Alah, lari je tu tak gerak tu. Aku merajuk ni. Okeylah, aku pun nak gerak dulu lah. Okay, jumpa lagi. Okay, bye Eri. Eri, kau ada rasa lagi ke? Apa-apa pun, Okeylah. thank you lah sebab transform aku. Sama. Kau diserve this look sebenarnya. Oh ya? Ya, kau memang kena dengan look macam ni. Damn. So lepas ni aku rasa kalau ada batch baru masuk tak terkejut lah. Orang pilih kau semua orang kata menderu-deru pergi kan kau. Itu yang aku nak dengar tu. Ya. Okay, so ini kau transform aku. Ya. Stay tune guys. Saya pula Kau berani ke nak transform aku? yang akan transform dia. Cubalah. Kita cubalah. Tak cuba tak tahu kan. Post untuk kamera 3 kali. Macam China balik pun. Post 3 kali. Alright, so apa-apa pun thank you so much Azal untuk spend time dengan aku hari ni. Yes. Transform aku apa semua. Sama-sama Eri, tak ada masalah duit kau. Apa-apa pun, semoga kamu suka dengan video ni. Yes. Don't forget to like, subscribe, share. Yes. And esok mungkin aku akan pakai baju ni juga. Nak tengok reaction AI team pula macam mana. Oh, boleh. Kan? Basuh dulu. Jangan tengok Dah gini berpeluh-peluh betul. dah ni. Basuh dulu boleh. Macam biasa, challenge yourself every single day. Be the best version of yourself. Setiap yang berakhir pasti ada mulanya dan setiap yang bermula pasti ada ceritanya. Apa-apa pun, saya Harry. Saya Hazan, Kami Rizan, bukan Bapak Syami. Jumpa lagi guys. Bye-bye. Buatku terkesima, menyapamu tak berani dekatimu apalagi. Kita orang cari, G-Shock siut. Sini ori tak? Hai, mentang-mentang dah naik sekarang, terus pergi beli jam, beli apa semua. Hidung korang sama lah. Pinggang kau ni. Ini pinggang kau ni. Tak, Muat ni. streetwear. Tadi kau cakap streetwear. Streetwear aku masukkan tu lorong. Lorong ni. Terima kasih. Bye-bye. Muka aku macam ni lofa ke hari ni? Asal macam ramai sangat crowd. Betul lah. Inilah sebenarnya alasan kenapa aku tak nak tukar tudung. Pernah aku pakai bawal, tak ada siapa kenal loh. Aku masuk tanda kena bayar 30 sen ke tu tak? Semua orang masuk tandas bayar. Oh yeah. Kau belajar setting kamera ni. Oh. Mudahnya lah instruction kau ni. Aku tak nak sama dengan yang seluar tadi. Tak nak dengan sama dengan slow Kau tunjuk mana? Bilik ni ke? Bilik ni ke? Kalau betul Yang tak nak paling sama. penting kalau record video ni, paling penting apa? Paling penting FYP. Itu rezeki. Oh, itu rezeki. Paling penting Kalau kita nak hidangkan makanan, kita kena hidangkan dalam bentuk yang sedap, presentation padu. Sama je macam video. Apa yang paling penting kalau video kita ni? Kalau nasi Tadi kata hidang. itu perumpamaan. Oh. Dia kalau buat video kan, kita buat video. Lighting. Bijak doh. Kau lupa ke aku ni influencer already? Oh. So 30 sen je. 30 sen? 30 sen je kan? Oh, paper bag. Ingatkan ni semua 30 sen. Lama. Kau ingat kau siapa? Dia nak bagi 30 sen. Bila aku Okey, bisikkan. Dah. Okey. Okey guys, gerak lu. Bye bye.
Tipu je. Engkau ingat aku kaya sangat nak tinggal-tinggal telefon? Susah juga jadi ni content creator. Terbakar lah lemak aku. Terbakar lemak aku. Turun naik. Jom.